Dalam hidup ni manusia tidak boleh lari daripada pengorbanan. Lebih-lebih lagi apabila kita dah ada keluarga, apa yang kita perlu buat, Kak Kamal? Pengorbanan kita dalam kehidupan nak kena ada bantu-membantu, sabar dengan segala kesusahan, ujian dalam hidup. Saya dulu mula-mula menikah duduk di pondok di Kedah. Jauh lah, jauh. Tu pondok tengok atas bukit tempat saya tu besar sikit, lagi buruk-buruk. Atap dia tu macam atap Romia tu. Oh, masya-Allah. Yang bestnya ada satu pokok nyok sebelah tu. Dia punya tangkai ke apa kita katakan, yang ada buahnya banyak tu. Dia kena betul-betul bawa atas atap rumah saya. Dia selungguk. Bila pun dia sentiasa ada. Dan apabila dia kering, tapi nasib lah dia tak ambil tau, buah nyok tu tinggal je lah. Jadi bila dia kering, dia akan masuk dalam rumah saya. Dia akan betul-betul sipi. Saya akan bawa satu kotak sebab memang di situ dia akan masuk. Asal lagi bila ada lah macam seminggu dua hari, pong masuk. Seminggu dua hari, pong, dia tak duduk tu. Masalahnya kalau jatuh atas kepala, saya minta kat Tok Guru kata, ada pun nak potong pokok nyok ni pun tak banyak dah. Sayang. Cuma nak kena panjat pergi potong dahan tu. Jadi saya pun tak berani nak panjat pokok nyok tu. Jadi saya tinggi juga. Biar lah. Duduk tengah-tengah duduk tidur lah rumah. Kedepum. Terkejut tu dia buah nyok sebelah rumah. Hujan dengan cerita lah, masuk air lah dan sebagainya. Alah, perlu ada pengorbanan. Hidup kena susah dulu baru senang. Kemudian nak kena reda dengan ujian. Anak sakit lah, sampai ada setengah-setengah orang tengok dalam televisyen merayu bantuan, menangis demi menangis. Apa lagi kita boleh buat selain berdoa, tawakal, serah pada Allah. Allah uji satu-satu orang tak sama. Nak kena ada konsep syukur di atas nikmat Allah. Sebab tu bila senang sikit, jangan lupa kepada mereka yang memerlukan kepada pertolongan dan bantuan. Ni senang-senang syok ya. Pergi makan angin sana, makan angin sini, kita terlupa satu hari nanti kita juga akan hidup susah. Kan, bawa anak-anak seronok, jumpa tepi jalan ada orang susah, bagi ingat, ya Allah janganlah uji aku ni orang macam ni. Dia bagi sedikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. Nabi kata pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, dermalah kamu walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah buah kurma. Makan sikit, nak ambil sikit, aku sikit. Nak abang kata walaupun sikit, bagi sikit. Supaya bila kita dengan harapan Tuhan jangan uji kita macam tu dengan ujian yang luar biasa macam ni. Kadang-kadang kita Tuhan tahu kata kita mampu, tapi kadang-kadang kita rasa macam kita tak mampu menghadapi ujian tersebut.